Salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk 1.1 Analisis Penyata Kewangan. Apakah tujuan analisis penyata kewangan? Yang pertama, untuk membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Tujuan yang kedua, untuk membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Tujuan yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Terdapat 3 jenis nisbah kewangan dalam analisis penyata kewangan, iaitu nisbah keperuntukan, nisbah kecairan, nisbah kecekapan. Dalam hari ini, kita tumpukan kepada nisbah kecairan. Nisbah kecairan mempunyai 2 jenis nisbah, iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Kelas, apa itu nisbah semasa? Nisbah semasa adalah untuk mengukur keupayaan sebuah perniagaan untuk menjelaskan semua liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Ia menunjukkan hubungan antara aset semasa dengan liability semasa. Formula untuk nisbah semasa adalah sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Bagi nisbah semasa, dia terdiri daripada aset semasa dan liability semasa. Contoh aset semasa ialah bank, tunai, inventory, akaun belum terima, belanja prabayar dan hasil belum terima. Manakala bagi contoh liability semasa ialah akaun belum bayar, pinjaman, jangka pendek, belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh. Marilah kita cuba membuat pengiraan nisbah semasa. Soalan diberi, aset semasa sama dengan 40,000, liability semasa 20,000. Langkah pertama, kita perlu nyatakan formula nisbah semasa, iaitu aset semasa bahagi liability semasa. Langkah kedua, kita perlu masuk angka ke dalam formula tersebut, iaitu 40,000 bahagi 20,000. Jawapannya adalah 2. Dan kita perlu tambahkan nisbah 1 dalam jawapan. Kalau kita tak tambah, ini dikirakan salah. So, jawapannya 2 nisbah 1. Untuk tafsiran, setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM2 untuk menjelaskannya. Bagi nisbah kecairan yang kedua, nisbah ujian asid. Nisbah ujian asid tujuannya untuk mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan cepat atau serta-merta. Ia menunjukkan hubungan antara aset semasa kecuali inventory akhir dengan liability semasa. Formula untuk nisbah ujian asid iaitu aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Marilah kita belajar untuk membuat pengiraan nisbah ujian asid. Soalan yang diberi, aset semasa sama dengan 40,000, liability semasa 20,000 dan inventory akhir 14,000. Langkah pertama, kita masukkan formula nisbah ujian asid iaitu aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Langkah kedua, kita masuk maklumat yang diberi ke dalam formula. Seterusnya, kita akan dapat jawapan 1.3 nisbah 1. Tafsiran, setiap RM1 liability semasa,
Perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM1.30 untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventory akhir kepada tunai. Contoh soalan peperiksaan dengan maklumat yang diberi, kira nisbah kecairan bagi perniagaan soleha iaitu A. Nisbah semasa, B. Nisbah ujian asid. Bagi soalan A, untuk mengira nisbah semasa, langkah pertama, kita nyatakan formula nisbah semasa. Kelas masih ingat formula nisbah semasa? Ya, iaitu aset semasa bahagi liability semasa. Sekarang dengan merujukkan kepada penyata kedudukan kewangan yang diberi, kita nak cari jumlah aset semasa. Okey, iaitu 42,500. Manakala liability semasa yang menunjukkan akaun belum bayar iaitu 19,400. Okey, kita masukkan angka ke dalam formula tersebut. Kemudian kita akan dapat jawapannya 2.19 nisbah 1. Untuk tafsiran, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa RM2.19 untuk menjelaskannya. Bagi soalan B, pengiraan nisbah ujian asid. Langkah pertama, kita nyatakan formula nisbah ujian asid, iaitu aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa. Langkah kedua, kita merujuk kepada maklumat yang diberi, iaitu kita nak cari aset semasa iaitu 42,500. Kemudian inventory akhir, kita boleh rujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi atau penyata kedudukan kewangan. Kemudian liability semasa iaitu 19,400. Okey, kita masuk angka ke dalam formula dan akan dapat jawapan 1.97 nisbah 1. Tafsiran, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa tidak termasuk inventory akhir RM1.97 untuk menjelaskannya pada kadar segera. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.